yang mana nak pomen kereta sendiri kat rumah kan. Kalau dulu kita takut nak beli sebab apa, harga dia mahal. So ini dia hydraulic floor jack. Yang ni support untuk 2.5 tan guys. So kita akan cuba dekat kereta ni guys. Lepas ni kalau nak servis kereta ke apa kan, boleh buat sendiri. Kalau dah ada jack ni senang sikit. Okey, ni dia. Oh, masukkan, tekan sini. Okey, dah akan lock lah. Yang ni korang boleh letak sini lah, supaya senang untuk korang handle lah. Nak simpan pun senang. Kita boleh bimbit dia macam ni lah. Sini ada satu besi, boleh letakkan kat sini. Ataupun korang boleh letakkan dia punya rubber ni. Ikut korang punya kesesuaian lah. Okey, kita akan cuba kat kereta ni. Pastikan kita cari dia punya chassis lah, supaya korang punya body tu tak kemik kan. So yang ni kita ketatkan dulu. Lepas tu masukkan sini ya. Masukkan, lepas tu kita jack guys. Okey, dia naik Nampak tu, kan senang kan. Kereta pun senang nak jack. Okey, nampak tayar pun dah terangkat Okey, nampak guys. Tayar pun dah terangkat, nak jack pun senang. So kalau nak turunkan balik korang kena masukkan dekat sini. Kunci dia ni pusingkan ke kiri. Okey, kita pusingkan, nampak kereta turun dengan automatik. Memudahkan korang punya urusan lah. At least untuk abang-abang pomen kan, nak upgrade korang punya tool kan, boleh dapatkan jack ni lah. Sebab apa, harga dia murah. Boleh tekan link kat bawah.